Kalau anda peminat One Piece, anda collector, and of course anda ni gamer, maka anda wajib beli dua kotak merah yang ada dekat depan saya. Ini adalah kolaborasi terbaru Toei Animation dan juga Fantech. Mereka keluarkan peripheral gaming sempena dengan Egghead punya arc yang latest tu. To be honest dengan anda, selepas Kizaru lawan dengan Luffy dekat Egghead ni, saya dah tak follow apa yang berlaku dekat One Piece, saya dah tak tahu. But yang tentu item yang ada dekat depan saya ni, kalau tengok anda ni suka One Piece, memang jatuh cinta lah. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Sama dengan sebelum ni, dia bukan datang dengan Luffy version sahaja, dia pun ada Zoro, ada Sanji, ada Robin, ada Tony Chopper. Cuma yang saya akan tunjuk kepada anda adalah adalah Luffy, dan kita fokus kepada wireless controller. Basically dia pun ada mouse, ada keyboard, ada headset. Yang tu belum datang lagi. Once datang, saya racun anda sekali lagi. Okey, untuk wireless controller ni dia ada dua-dua version. Yang pertama kita ada EOS Pro 2 yang saya dah review sebelum ni. Bagi saya ini antara wireless gaming joystick terbaik yang kita boleh dapat, bawah RM200 Malaysia. Bukan takat dia pakai Hall effect teknologi, tapi dia punya customizable tu. Memang mantap. Kita bukan takat boleh remap button dia, tapi kita boleh tukar dia punya trigger button, kita boleh tukar dia punya analog stick, even kita boleh tukar dia punya D-pad. Nanti saya tunjuk. Lepas tu ada Nova M. So basically Nova M ni ini Nova Pro. Dia memang berbeza sikit dengan EOS Pro 2 tadi. Kita akan tengok side by side kejap lagi. Okey, kita mulakan dengan EOS Pro 2. Packaging dia memang nice. Dia punya kotak ni kalau kita nak letak dekat belakang, jadikan dia sebagai background pun bagi saya cantik lah, dengan dia punya warna merah gabungan dengan warna kuning. Betul-betul naik seri orang kata. So di bahagian atas ada Toei Animation dan juga Fantech, sebab ini memang official collaboration antara mereka. Lepas tu ada model dia EOS Pro 2. Di bahagian bawah detail-detail lain. Di belah kanan, di belah kiri ada logo One Piece, dan di belakang dia punya sales point. So untuk EOS Pro 2 ni kita boleh guna dekat PC, kita boleh guna dekat Switch 2, iOS, macOS, tvOS, Android, Tesla vehicle. Lepas tu ada cloud gaming dan juga Game Pass. Bila kita unbox, kita keluarkan satu persatu item. Memang cantik. Sebenarnya joystick dia ni dah berbalut, sebenarnya datang dengan balutan warna putih tu, tapi saya dah keluarkan supaya mudah untuk saya unbox kepada anda. Lepas tu dia bagi kepada kita wireless adapter 2.4 GHz. Lagi dia bagi kepada kita dua bentuk D-pad yang berbeza. Ini adalah D-pad. Kejap lagi saya tunjuk kepada anda bagaimana kita nak tukar dia punya D-pad ni. Dia pun bagi kepada kita satu pasang analog stick yang panjang berbeza dengan apa yang dia dah pasang. Di bawah ni dia ada bagi kepada kita kabel USB-C, USB-A untuk kita guna secara wayar ataupun untuk charge dia. Kemudian dia ada bagi kepada kita O-ring. Yang ni jarang rakyat Malaysia pakai, tapi berfungsi lah, berfungsi. Basically O-ring ni dia bagi ada 3 pasang dengan dia punya material ataupun dia punya apa kita kata macam ketegangan yang berbeza. Tujuan dia adalah untuk kita tambah lagi tekanan bila kita nak gerakkan analog stick ni. So macam sekarang longgar, jadi kita boleh ambil yang tebal, kita boleh masukkan dekat sini. Kejap lagi saya tunjuk kepada anda. Lepas tu dia bagi kepada kita, ini adalah kad special. Tebal kad ni. So ini yang special ni. Kad Luffy Egghead Island. Ada juga yang panggil sebagai Luffy Futuristic. Tapi cantik guys, seriously cantik. Dan ini adalah welcome card dia dengan quick start guide, which is kita tak perlukan lah semua benda tu. Let's kita tengok dia punya joystick dengan lebih detail. So persembahkan, ini adalah Luffy Egghead version EOS Pro 2 wireless gaming joystick. Dia punya layout tu adalah layout Xbox. Anda boleh tengok analog stick di bahagian atas, D-pad dia di bahagian bawah. Lepas tu dia main dengan tema merah, kuning dan ada sedikit warna putih lah. Saiz dia ni tak besar, tak kecil. Untuk orang yang saiz tapak tangan kecil macam saya pun, bila kita pegang dia rasa sangat-sangat selesa. Dia punya bonjolan dekat bawah ni pun memang akan berada dalam keadaan rehat bila kita pegang dia. Surface di bahagian atas ni macam frosted icy gitu. Dia licin tapi matte. Cuma di bahagian bawah dekat bonjolan ni, surface dia macam menggerutu sikit. So bila kita pegang, dia akan tambahkan grip kita lah. Untuk button-button sama je dengan yang lain. Ada Fantech button di tengah-tengah. Lepas tu layout macam saya cerita kepada anda tadi, dia punya face button A, B, X, Y. Dia punya legend tu
tu berwarna macam kuning orange. Di bahagian atas ada pairing button, ada port USB-C, ada trigger button dia. Lepas tu di bahagian belakang ada dia punya micro button dan juga connection switch button. Kita boleh tukar connection dekat sini lah. Untuk EOS Pro ni kita boleh guna secara wayar, kita boleh guna secara wireless 2.4 GHz and kita boleh guna secara Bluetooth. So kalau anda nak connect dekat smartphone anda boleh guna secara Bluetooth. Apa yang menarik lagi tentang EOS Pro ni adalah dia punya customizability tu. Bagaimana kita boleh customize dia? First kali, untuk dia punya trigger button ni by default dia datang dengan pedal type. Kita tekan sikit dia daftar sikit. Kita tekan banyak dia daftar banyak. Sangat-sangat sesuai untuk game lumba kereta, game lari. So saya boleh recommend macam tu. Tapi kalau kita main game tumbuk-tumbuk yang mana kita nak tekan sikit dia terus register input kepada kita, kita boleh tolak ni. Dia punya lock ni kita tolak dari dia punya pedal type tadi, dia akan terus jadi digital type. Dia akan terus jadi digital type. Tekan sikit pun dia register satu, tekan banyak pun dia register satu. Kalau kita tarik dia punya lock ni, tengok dia akan jadi pedal type lah. So yang ni kita tekan sikit dia register satu, kita tekan banyak dia register 10. Bergantung. Kalau anda, dia memang bergantung kepada game yang anda main. Ini customizability yang pertama. Sorry pronunciation saya dah lari sikit. Tapi yang ni anda kena tahulah. Alright. Yang kedua, kita boleh custom dia punya analog stick ni. By default dia punya analog stick ni datang dengan ketinggian macam ni. Untuk saya memang just nice, tapi kalau orang tu dia punya saiz tapak tangan tu besar, jari dia panjang kan, kita boleh cabut keluar, kita ambil dia punya joystick, kita ambil yang satu lagi yang dia bagi kepada kita, which is yang ni panjang. Cara nak pasang dia simple saja. Anda boleh tengok kaki dia ni dan padankan ikut lubang yang dia bagi, tekan sampai berbunyi macam tu. Tengok dia dah jadi tinggi lah. Kalau tadi dia punya ketinggian macam ni sahaja, but now anda boleh tengok. Untuk saya memang tak selesa. Dan saya nak tunjuk kepada anda dia punya O-ring tadi. Basically O-ring ni dia ada 3 type lah. Satu yang lembut, lepas tu ada yang longgar dan ada yang macam tebal sikit. So yang ni tebal, yang ni macam pertengahan, yang ni lembut sangat lah. Kalau anda nak gerakkan joystick dengan kita kata berhati-hati, anda nakkan micro movement tu, anda boleh guna yang ni. Okey, apa yang akan berlaku? Kita masukkan dahulu, kita masukkan dekat sini. Lepas tu kita tekan dia. Kita tekan, dia akan bagi tekanan, dia akan bantu kita bagi sedikit tekanan. Jadi kita boleh gerakkan secara micro movement. Sesetengah joystick kita boleh adjust dia punya force ni. Tapi kalau nak adjust secara manual, kita boleh beli O-ring ni. O-ring ni anda boleh pakai dekat mana-mana joystick. By right boleh pakai dekat mana-mana joystick. Cuma untuk Fanatec ni dia dah bagi kepada kita. Kita tak perlu nak beli secara berasingan. Okey, last sekali apa yang kita boleh custom dekat dia punya joystick ni adalah D-pad dia ni. Kita boleh cabut dan kita boleh tukar kepada bentuk lain. Ini tak silap saya yang standard Xbox punya. Ini adalah D-pad untuk Xbox Premium. Lepas tu ini adalah joystick bentuk D-pad PS punya bentuk lah. Cara nak pasang dia simple sahaja. Dekat dalam ni anda boleh nampak ada 2 titik ataupun batang berdiri macam tu. Lagakan kemudian tekan. Tekan kita dah boleh guna macam biasalah. So ini adalah EOS Pro 2. Memang ini antara wireless gaming joystick bawah 200 yang saya recommend anda beli. Dan kalau anda peminat One Piece, seriously anda patut angkat satu, simpan. Tak guna pun tak apa, jadikan dia sebagai collection anda. Now kita pergi kepada joystick yang kedua, iaitu Nova Pro. So untuk Nova Pro ni dari segi packaging dia lebih kurang sama je dengan yang tadi. Dia masih bermain dengan warna merah, ada elemen kuning orange macam tu. Untuk Nova Pro ni dia compatible dengan PC, Switch 2 yang latest tu, PS4, PS3, lepas tu iOS, macOS, tvOS, Android, cloud gaming dan Game Pass. Kita tak boleh nak guna dekat PS5, kita tak boleh nak guna dekat Tesla Vehicle. Packaging kanan dia ada branding Nova Pro, lepas tu di bahagian atas collaboration antara Fanatec dengan Toei Animation, lepas tu One Piece punya logo di bahagian kiri. Di bahagian belakang adalah dia punya ses point. So bila kita buka, saya pun dah buang dia punya balutan putih tu. Anda boleh tengok ini adalah dia punya produk lah. Kita tarik keluar dahulu, dan anda nampak dia ada bagi kepada kita satu pasang analog stick yang mana dia punya tinggi berbeza sama dengan dia punya sama dengan yang tadi. Kemudian di bahagian dalam dia ada bagi kepada kita satu kabel USB-C USB-A untuk guna secara wayar. Lepas tu dia pun ada bagi kepada kita ini satu kad lagi, which is kad yang berbeza. Kad yang berbeza dengan yang tadi. Kalau tadi kad yang dia bagi bentuk design dia macam ni,
So ini kalau kita beli EOS Pro, kita akan dapat design yang macam ni. Kalau kita beli Nova Pro, kita akan dapat design yang macam ni. Mungkin kalau anda beli, dia punya bentuk pun, dia punya design pun berbeza lah. Yang ni saya tak pasti sangat. Lepas tu ada dia punya kad-kad yang lain. Tolak tepi, kita fokus kepada dia punya joystick. Okey, untuk joystick dia ni design, kalau tadi Luffy tu berada dekat tengah-tengah. Nampak tak? Luffy ni berada dekat tengah-tengah. Tapi untuk Nova Pro, Luffy berada dekat tepi. Branding Luffy ada dekat belah kanan. Warna tema dia masih lagi sama, warna merah, putih dan juga kuning. Lepas tu dia punya surface sama juga. Di bahagian atas ni surface dia lebih kepada frosted IC gitu. Betul-betul nampak premium. Lepas tu di bahagian belakang dekat pemegang ni, dia memang menggerutu lah. Dia membantu kita bila kita grip phone ni, bila kita grip joystick ni. So nice. Dari segi size pun just nice dengan saiz tapak tangan saya. Saya boleh sentuh semua button-button penting tanpa perlu unnecessary movement. Tengok, saya boleh gerakkan ibu jari saya ke kanan sekali tanpa ada sebarang masalah. Dan untuk analog stick pun okey, bergantung. Personally, saya lebih suka Xbox punya layout. Saya lebih suka layout macam EOS Pro berbanding dengan Nova Pro ni. Nova Pro kalau anda perasan, dia punya analog stick berada pada satu baris. Kemudian di bahagian belakang sama juga ada micro button, cuma dia tak ada connection switch button dekat sini sebab kita hanya boleh guna benda alah ni dengan secara wire, and kita boleh guna secara Bluetooth lah. Lepas tu di bahagian atas sama. Dari segi customization, customization lah, kita kata customization. So basically dia punya trigger button ni pun kita boleh pilih sama ada kita nak pakai analog input ataupun digital input. Kalau analog input, kita unlock dia punya lock ni macam ni. Tengok, bila kita tekan sikit dia register sikit, kita tekan banyak dia register banyak. Lepas tu kalau kita lock dia akan jadi digital input lah. Tekan sikit pun dia dah detect dah kita punya input tu. Nampak? Ini yang pertama. Yang kedua, dia tak boleh nak tukar dia punya D-pad seperti mana EOS Pro, tapi kita boleh tukar dia punya analog stick ni. Cara tukar dia sama sahaja. Sama sahaja, kita tarik, lepas tu cara tengok dia punya kepala analog dekat kaki ni, dia memang ada macam penyangkut macam tu, cangkut dia, tekan dan kita akan dapatlah. So, ini beza yang panjang atau yang pendek. Saya tak pasti anda boleh nampak ke tak dalam video, tapi dia punya perbezaan tu quite obvious lah. Untuk orang yang jari pendek macam saya, yang pendek ni dah memadai, tapi kalau anda ni jari panjang, anda boleh pakai yang panjang ni. Saya nak turn on dulu, tunjuk kepada anda. So basically untuk kedua-dua joystick ni sebenarnya dia menyala. Dia menyala, anda boleh tengok nyalaan dia. Okey. So kalau EOS Pro, dia punya nyalaan tu tak berapa terang kalau nak dibandingkan dengan Nova Pro. So Nova Pro nyalaan dia macam lagi striking lah. Yang ni lagi biasa. Lepas tu di bahagian atas untuk Nova Pro dia ada light bar macam ni. Untuk bahagian atas dia, ini kita boleh guna sebagai touchpad. Kedua-dua joystick ni dia dah ada gyro dia. So kalau anda nak guna dia sebagai cursor ataupun anda nak guna untuk control aiming, anda nak control pandu kereta secara gyro dekat Nintendo ke even dekat PC pun boleh, tak ada masalah langsung. So dari segi kita kata RGB tu menang Nova Pro ni. Dia ada light bar dekat atas ni, lepas tu dia punya sekeliling ni pun ada LED, which is kita boleh tukar. Saya dah pernah buat review penuh untuk kedua-dua joystick, nanti saya letak link dalam ruangan description box below. Apa-apa pun kita tunggu yang lain. Kita tengok dia punya keyboard, kita tengok dia punya mouse, kita tengok dia punya headset, yang mana menawan. Yang tentu peminat One Piece, anda boleh beli ni. Dari segi produk kualiti, jangan risau, ini antara one of the best yang ada dalam pasaran kita lah. As for now, dia hanya ada dekat TikTok, tapi kalau saya jumpa dekat Shopee, nanti saya letak link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraboh, jumpa lagi.